Banyak ungguk piring leko. Hingga baduonya. Pia, besok kau jagoin sahur deh. Puasa pertama kau wajib mah. Paso pertama sedanya. Ikut terakhir yang puasa. Kok mau itu nak usah udah paso lah. Nyinyir lah kau mah. Kau jagolah dan sahur kau. Nope. Tengah dia. Jagoan adek lain. Dek. Jago lain dek. Saya sahur. Iya nih. Kok kang nguduk sambal sewa kau nih? Oh ya lupa nih dek. Gulung. Eh. Astagfirullah. Ya bela loli. Dek. Imsa. Nak sahur. Jago lain. Iya nih. Lah jaga udah kaya. Dah. Dah, jago lah dah. Sahur. Jani yo kayo saya dah. Tagak lah lai. Alun juo jago pajak kalau ya. Alas maya indak, paso maleh. Jago anda. Jago anda. Oh no! Lama hari ni kau. Pagi dah lapar loh. Hai. Apa nak udah cari bawang tudung tu? Mang ajik kucing kau tadi ya. Cobalah. Cuba-cuba lompat tapas sekolah. Dan kayu api dari rumah kau. Pandai lo mata-mata kosong guys. Ya Allah, maafkanlah dia ya Allah. Amin. Dek. Setelah zuhur kamu sila dek. Dek. Kalau yang bikin mah. Seorang lain.
Astagfirullah. Ini nak batal puasa bini ni, ya? Karambi ya. Batal lah kali ini ya. Su gantinya. Bini yang tadi mah ya. Lain nak dia tu. lah ngaji orang lah. Banyak aja lu. Antanan semayang cia. Dah, antanan semayang cia. Dah. Apa jual anak apa itu? Untuk buku ah. Turun anda. Iyo ah. Alasan banyak mana? Iyo ah. Iyo ah. Pasti. Aduh. Banyak mana saudara mak? Kamu tak paksa. Kawan ada baik semayang cia. Aduh. Aduh. Rasul mana dia begini yo. Aduh. Cewek ah? Ya. Kemana dek? Semayang. Eh bang lah. Nak mangkat tajuang doh. Apa yang kamu kok? Pais main zuhur dah. Nggak boleh ke masjid itu. Orang mencari keramaian. Kok nanambo ah? Gue takut ya Allah daripada manusia. Iyo, betul. Tapi kini nggak boleh aduh. Ada nama jagur masjid itu. Lampai sewak lah. Biar urus orang situ kok. Masalah lah, lu ngeceknya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi aku sebut di orang situ Ustaz ah. Kicinya nggak boleh pakai masjid. Takutlah kalian kepada Allah. Allah lah tempat berlindung. Wah, sayanglah. Kamu ako? Sholat Pak. Ini nak bisa semayang sedikit ke do? Semayang sih di rumah awak surang. Pak jangan elok eh. Allah yang menciptakan segalanya. Yang ada di langit dan di bumi. Hanya Allah yang tahu. Bila awak lahir ya. Dan bila awak mati. Dan kini kami nak salat. Tolong awak. Tidak bisa do, ikut peraturan. Tolong jangan dilanggar. Peraturan dari mana? Tolong apa ini tau? Kalau peraturan dari manusia hanya untuk melakukan awak dari Allah, kamu lebih baik mati dalam bak ibadah daripada hidup jauh dari Allah. Lepas zoom, lepas zoom. Alah semayang sama nak. Semayang tidak aku malih.
Alah sembahyang malih. Lepas tu Kuki ya mana kuki dia. Kalau sembahyang indak pasti malas simpel lah. Lagi satu. Lepas tu indak. Sembahyang dah. Oh sembahyang indak lepas tu malih ya. Alah sembahyang indak lepas tu malih. Sembahyang indak. Lah, dua dah. Alah sembahyang malih. Ada boleh tahu deh.